untuk dia. Cik. Saya dah makan dah. Ini lauk untuk malam karang. Oh. Kenapa? Tak adalah. Kesian cik kan? Kamu dah kenapa? Nak kesian apa? Yalah, cik banyak susahkan diri sebab saya, sebab Ain. Kamu ni macam-macam. Kamu tahu tak? Mak kamu tu, daripada mak acik, abang, kakak ipar, ayah cik kamu, dia dah anggap kita ni macam adik-beradik dia sendiri tau. Kamu jangan cakap macam tu. Tahu mak baik. Orang baik ni Allah selalu ambil dulu kan? Dia antara cepat dengan lambat aja. Kamu janganlah cakap macam tu. Manusia semuanya akan pergi. Saya rasa saya banyak menyusahkan orang lah. Terutama Ain. Kamu ni dah kenapa? Ain tu kan adik yang baik tau. Dia sayang kamu. Dia sayang semua orang tau. Jangan cakap macam-macam Sebab bila dah saya nak macam ni? Sebab orang je. Geram betul aku budak ni. Kamu ni, dah kenapa lah nak cakap macam tu? Jangan. Allah ni bagi ujian, semuanya bersebab. Allah bagi ujian sebab Allah sayang. Jangan mengeluh. Faham? Fikir-fikir. Iyalah, kamu tu suka fikir bukan-bukan. Susahlah, masaklah, itulah. Kalau tak masak, macam mana kamu nak makan? Ain, muka tak senyum pun. Kau ni macam tak tahu pula. Muka aku memang macam ni lah. Alah, kau senyumlah sikit, baru comel. Kenapa? Tak lah, kat kampus aku tu ada pensyarah gila. Pensyarah gila? Come on lah, mana ada pensyarah gila? Siapa kata tak ada? Aku baru je jumpa tadi. Alah, kau ni ada-ada je. Dah lah, sekejap. Aku pergi lain gas dulu. Zab. So, macam mana kat sini? Okey? Okay, Alhamdulillah. So far so good, brother. Banyak kerja, Macam ni lah. Kau bukan on duty malam ni? Aku off duty lah. Sebab tu aku datang sini. Nak jumpa kau. Nak tanya khabar. Ni. Mak kau macam mana? Sihat? Kau bagi aku makan apa? Nasi lah. Kau nak tipu aku lah. Aku makan nasi. Kalau makan nasi, ibu nak makan apa? Jadi kamu nak bunuh aku, Kalau Hana nak bunuh ibu dari dulu lagi, Hana nak bunuh. Kalau kamu nak bunuh aku. Ibu tolonglah. Hana penat, Ibu. Aku pun penat. Penat. Aku lapar. Lapar lah. Hot mocha and hot latte. Terima kasih. Ain, kau dah set assignment dah? Belum. Serius lah, Ain. Kau ni macam pasal lah. Apa? Aku ada. Nanti aku tolong. Kau, buat assignment Ain. Tak payahlah. Boleh buat sendirilah. Ain, tak penat ke? Kau siang belajar, malam kau buat part time. Penat tau tengok kau ni. Aku dah biasa dah, weh. Aku ni bukan macam orang. Aku kena cari duit. Ain, kalau ada masalah, beritahu lah aku. Aku boleh tolong hang. Iyalah Syah. Kau dah baik tolong aku lah. Buku aku tu rumah sewa aku tu pun kadang-kadang kau yang tolong bayarkan. Apalah, tu orang kata apa ni, share rezeki. Share rezeki. Tak apa. Aku okey, okey? Ingat tau, aku ada dengan hang. Tahu. Noted. Okeylah. Sambung sekejap Continue. Hanya untuk dia.